Okay, Assalamualaikum. Mamu Handsome Zami Umar. Okay, bagi yang baru tengok video ni, Mamu dah buat banyak video tentang fotografi. Macam nak tahu, hampa tolong klik subscribe. Kemudian tengok video-video sebelum ni. Dan okay, untuk video ni tolong klik subscribe, like tu bila ada suggestion atau nak komen apa-apa, boleh WhatsApp Mamu boleh tulis dekat ruang komen dalam YouTube ni. InsyaAllah Mamu akan jawab. Okay, very simple, jangan duk guna medium lain apa semua. Okay, hari ni Mamu nak share satu masalah yang agak simple. Okay, satu masalah yang agak simple tapi tak ramai orang tahu solusi dia. Kadang-kadang panik apa semua, dan benda ni tak perlukan duit, perlukan ilmu dan boleh solve dalam 2 ke 5 saat boleh settle. InsyaAllah tak ada masalah. Okay, okay, kat tangan Mamu ni simple lah. Okay, kita ambil body D90 The Legend. Okay, ni lens AFS 18-05. Bila kita on, okay, tengok ataupun apa buat kat kamera masing-masing, dia hanya, yang ni tip ni hanya untuk pengguna Nikon. Pengguna lain kalau nak tengok nak ilmu boleh teruskan, kalau tak apalah kan. Okay, tapi untuk pengguna Nikon hangpa boleh tengok sampai habis lah tip ni. Okay, tak kisahlah kita boh dalam mode apa pun. Kat sini Mamu boh mode manual lah. Okay, okay, bila kita klik, dia akan keluar tau bacaan. Okay, dia keluar bacaan. Macam ni Mamu set 4000 f3.5. Nampak kita boleh set disebabkan okay, lens ni dia lens autofocus AFS, dan dia mau tunjuk pelan-pelan, dia tak ada aperture ring. Aperture ring tu apa? Okay, kat sini contoh lens 50mm 1.8 versi AFD. Okay, yang ni dia ada aperture ring benda ni. Okay, Mamu boleh gerakkan dia. Okay, kemudian buka. Macam yang ni dia tak ada aperture ring, kita nak pusing, nak test kalau dia aperture rosak tak boleh buat apa. Cuma kita boleh tolak bersini je. Yang ni kita tak panggil aperture ring lah kan. Okay, untuk yang ni mau tunjuk. Okay, nampak besi ni kita boleh buat kan. Dia pun ada yang sama, cuma beza dia ada aperture ring. Okay, nampak tu. Okay, so semua nampak. Tadi bila Mamu masuk body ni kat sini, dia boleh keluar aperture kan. Okay, sometimes yang ni jadi dekat geng-geng yang baru pakai ataupun dah lama pakai tapi tak perasan benda ni. Okay, Mamu tunjuk dulu di sini. Okay, Mamu masukkan lens. Mereka tak tahu. Kemudian bila mereka pakai, mereka panik. Okay, tengok dia keluar kat sini F33 ataupun FEE, dan dia blinking. Perasan tak? Okay, nampak tu F33 dan dia blinking. Apa terjadi bila kita tekan shutter, tak berfungsi, dia jadi macam kamera rosak. Nampak? Tak boleh tangkap gambar langsung, tak boleh buat apa, on, off, tak boleh. Tengok, tak boleh. Tapi berbeza dengan lens ni. Okay, dia tak rosak tau. Tapi benda ni antara benda wajib jadi kat kameraman lah. Okay, yang ni boleh tangkap pula. Nampak? Okay, jadi persoalan dia, apa perlu kita buat bila dia keluar tadi error FEE ataupun F33. Okay, very simple. Dia hanya ingat terjadi dekat lens AFD. Kalau jadi kat lens AFS, cepat-cepat lah hampa hantar dekat service center ke, kat Mamu ke, atau mana-mana pun yang hampa tahu. Okay, bila jadi benda tu, sebenarnya okay, sekejap buka balik. Tengok, aperture ni dia stop dekat 2.8. Kita kena bagi dia pergi dekat hujung sekali. Macam mana nak buat? Tak payah hampa nak hafal step macam mana semua. Pegang aperture ni, main pusing macam tu. Okay, okay, main pusing. Bila kita pusing, tengok dia masih FEE blinking. Okay, sekarang ni dia dah stop. Lens pun dah berfungsi, nampak?
dah boleh tangkap. Mamu pusing, tak boleh tangkap. So, dia sebenarnya, kalau tengok dekat lens masing-masing siapa yang ada, dia kena lock dekat F22, nombor paling besar. Dan kat tepi ni ada punat untuk lock dia. Kalau hampa tak lock benda ni kan, atau benda ni longgar tertolak sikit, dia kan jadilah FAA, nampak, jadi balik. Sebab dia tak duduk kat kedudukan yang betul. Tertolak paling hujung, settle masalah. So, yang tu sahaja key point dia. Hampa tak payah nak hafal. Nak buat macam mana, macam tu, macam ni. Just main kiri kanan, tolak paling hujung sekali, insyaAllah dia mesti boleh. So, tak payah dah nak wasiat mamu, nak wasiat orang lain ataupun pergi service center ke apa kan. Nak tanya, minta maaf. Okey, nak tanya, oh ni kamera air rosak ataupun sometimes tiba-tiba bila kita pernah terjadi ni, kalau siapa-siapa yang pernah kena, tiba-tiba bila kita rujuk dekat orang kata pemain-pemain kamera someone, dia cas. Hampa dah tahu hampa kena game. Very simple. Okey? Tip yang sangat mudah. Kemudian last tip, dia bila nak masuk body macam mana kita nak tahu dia okey. Dia mesti ada kat nombor paling besar sekali. Kemudian bila nombor paling besar sekali, nampak aperture tu jadi kecil lah. Kalau dia duduk kat kedudukan lain, aperture tu terbuka kan, dia bye-bye lah. Benda ni cuma selalunya kita pakai dekat, boleh nak set dalam kamera, insyaAllah nanti lain kali mamu ajak, boleh set kalau siapa-siapa yang nak main macam ni. Selalunya zaman filem kita main benda ni. Zaman digital boleh main, tapi nanti mamu akan ajak time waktu yang lain. Okey, siapa yang suka dengan ilmu ni, tolong subscribe, like tu, hampa boleh komen kan. Kemudian kalau kawan-kawan hampa terkena masalah yang sama, tunjuk video ni kat dia. Adik-adik hampa kena tunjuk video ni kat dia, supaya ilmu yang baik ni dapat kita sebarkan dengan orang sebaik mungkin lah. Okey, sekian, terima kasih.